Larva adalah peringkat untuk berbagai organisma seperti rama-rama, pepatung dan lain-lain. Semasa peringkat ini, ia secara aktif memakan daun untuk membesar sambil menyediakan tenaga yang mencukupi untuk proses metamorfosis. Walau bagaimanapun, semasa peringkat larva, ulat beluncas terdedah kepada pemangsa. Jadi, satu cara ia bertahan adalah dengan membangunkan morfologi yang menakutkan untuk menipu pemangsa. Dengan penampilan yang menakutkan, pemangsa telah belajar untuk mengelakkan mangsa yang kelihatan luar biasa. Beluncas dragonhead ialah larva spesies rama-rama yang dipanggil Polyura atamas. Setelah beluncas ini bermetamorfosis menjadi rama-rama, penampilannya tidak lagi menakutkan seperti dahulu. Bentuk kepala naga ini dicipta atas sebab tertentu. Hujung kepala naga ini boleh menyengat pemangsa untuk menghalang ia daripada menjadi mangsa. Sengatan itu agak menyakitkan, tetapi tidak membawa maut kepada manusia. Walau bagaimanapun, beluncas ini adalah penyengat pasif, bermakna ia tidak menyengat tanpa sebab yang jelas. Ia hanya pedih apabila disentuh. Selagi kita mengelak kepalanya, tangan kita tidak akan disengat olehnya. Walaupun ia mempunyai penyengat di kepalanya, ia tidak menggunakannya untuk mencari mangsa kerana ia adalah herbivore. Warna badannya kadang-kadang berubah sesuai dengan tumbuhan yang dimakannya. Jadi, selain mempunyai organ yang menyengat, beluncas ini juga boleh menyamakan dirinya terhadap persekitarannya. Selepas hidup selama sebulan dan mencapai saiz maksimum 3 cm, ia bersedia untuk membentuk kepompong dan menjalani metamorfosis menjadi rama-rama. Dalam bentuk rama-rama ini, ia mempunyai lebar sayap 6 hingga 8 cm. Sayapnya berwarna coklat muda dengan sedikit bahagian tengah berwarna putih. Warna coklat ini membantu ia sebati dengan pokok tempat ia mendarat. Itulah dragonhead caterpillar. Pemandangan yang benar-benar menarik. Walaupun penampilannya menakutkan, beluncas ini tidak berbahaya kepada alam sekitar kerana populasinya tidak merebak seperti beluncas lain.